Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Bertemu kita pada hari ini di pentas wacana intelektual yang paling penting buat negara kita. Petang ini kita tidak sekadar berbicara tetapi kita menentukan arah kompas masa depan yang digelar sebagai pewaris legasi pada masa kini, iaitu mahasiswa. Kita sedia maklum mahasiswa berada di persimpangan yang mencabar. Di satu sisi, ada nyalaan idealisme yang membakar jiwa mahu melihat dunia yang lebih adil dan sempurna. Di satu sisi yang lain, ataupun di satu sudut yang lain, terdapat cabaran realiti politik yang kompleks, penuh dengan konsep tawar-menawar dan kekangan. Manakala di tengah-tengahnya terletak beban tanggungjawab sosial yang menanti tindakan konkret. Jadi apakah peranan sebenar mahasiswa dalam naratif negara ataupun dalam konteks negara kita pada masa kini? Untuk menjawab persoalan besar ini, saya tidak keseorangan. Kita akan didampingi dengan barisan panel yang lebih berwibawa, yang lebih berpengalaman, yang melangkaui sempadan teori. Panel saya yang pertama, yang berhormat Menteri Komunikasi kita, iaitu Datuk Dr. Kesavan. Datuk Dr. Kesavan adalah Menteri Komunikasi tunjang kepada realiti takbir urus negara. Manakala di sebelah saya, Profesor Dr. Mikael sebagai mutiara akademik yang menjaga api idealisme dan kerangka undang-undang di negara kita. Manakala di hujung sana cantik, manis, elok duduknya penggerak akar umbi yang membuktikan tindakan sosial adalah politik yang paling kritikal. Wan Syazah, para hadirin, marilah kita buka tirai perbincangan ini dengan satu soalan yang menjangkau retorik. Bagaimana kita menjambatankan jurang antara sepatutnya dan sebenarnya? Profesor Dr. Mikael, saya mulakan dengan anda dahulu kerana aura anda lebih menyala daripada sini. Jadi, idealisme mahasiswa sering dilihat sebagai kuasa yang mendesak perubahan, tetapi perubahan tanpa arah tujuan boleh membawa kekacauan. Pada pandangan seorang sarjana muda undang-undang, bagaimana idealisme ini boleh dijadikan sebagai matang agar ia menjadi pemakin dasar ataupun polisi katalis, bukan sekadar kritikan kosong. Terima kasih saudari moderator yang dikasihi. Idealisme bukan sekadar emosi, tetapi aset intelektual negara. Ia relevan selagi ada ketidaksempurnaan. Mahasiswa perlu menjadi check and balance. Terjemahan idealisme bukan demonstrasi jalanan semata-mata, tetapi memperjuangkan dasar polisi advokasi, menggunakan data dan memahami kerangka undang-undang, kesedaran hak asasi, demokrasi institusi. Ini adalah idealisme yang matang. Itu saja daripada saya, saudari moderator. Satu hujan yang bernas di situ, Profesor. YB, okay. Selaku Menteri Komunikasi, Profesor bercakap tentang mahasiswa sebagai pengkritik dasar yang matang. Dalam kerangka kerajaan, kita sedia maklum bahawa realiti politik kini menuntut keutamaan dan kompromi. Bagaimana kementerian melihat mahasiswa yang membawa idealisme tanpa dilihat sebagai ancaman kepada stabiliti dan kesinambungan pentadbiran? Di mana ruang yang disediakan secara rasmi khususnya untuk mahasiswa? Okay, terima kasih saudari
moderator, dan juga saya setuju dengan pandangan Profesor. Jadi dalam konteks idealisme, mahasiswa sememangnya mempunyai semangat yang tinggi untuk melibat perubahan. Idealisme ini lahir daripada keinginan untuk melihat keadilan, integriti dan sistem yang lebih baik dalam negara. Idealisme ini bukan sesuatu yang salah, malah ia sangat diperlukan. Tanpa idealisme, masyarakat dan juga mahasiswa akan menjadi pasif dan negara akan kehilangan arah. Contoh, mahasiswa punya masa depan ke arah yang berjaya. Jadi jika mereka tidak mematuhi idealisme yang patut yang mereka menjalani dalam kehidupan mereka, dia punya arah akan menjadi kritikal pada masa hadapan mereka. Itu yang daripada saya. Terima kasih. Untuk saudari Syaza, anda sebagai warga belia, ya, anda berada di tengah-tengah perbincangan antara profesor dan juga YB, ya. Dalam tiada akademik, profesor sebagai tiada akademik, manakala dari kerangka kerajaan. Anda berada di tengah-tengah. Anda boleh dikatakan sebagai wakil suara mahasiswa. Bukan seorang mahasiswa, tapi sedunia mahasiswa. Atau sekarang kita lebih santai lagi ataupun kita panggil generasi Z ataupun generasi Alpha. Boleh dikatakan muda pada kali ini. Anda faham idealisme dan anda faham cabaran itu. Mengambil kira realiti politik yang kadang-kala perlahan dan birokratik. Apakah strategi praktikal terbaik untuk mahasiswa mengekalkan semangat reformis mereka tanpa terjerumus dalam era kekecewaan atau sinisme? Terima kasih, saudari moderator. Titik keseimbangan terletak kepada tindakan. Idealisme tanpa tindakan hanyalah fantasi. Realiti politik tanpa moral adalah penindasan. Mahasiswa perlu fokus kepada grassroots. Jika politik nasional buntu, mulakan dengan komuniti. Bina program keusahawanan sosial, projek pelestarian alam, atau bantuan pendidikan di kawasan terpinggir. Buktikan idealisme dengan hasil, bukan sekadar retorik. Ini adalah langkah terbaik untuk menghadapi realiti politik yang lebih besar. Itu saja dari saya. Kita beralih kepada saudara Syaza tadi. Kita beralih kepada tanggungjawab sosial yang telah saudara Syaza bentangkan ujarnya tadi. Persoalan saya, bagi mahasiswa yang memiliki kepakaran dari segi ekonomi, ya, contohnya jurutera accountant, pegawai atasan ataupun doktor, bagaimana tanggungjawab mereka, tanggungjawab sosial mereka boleh diperkasa melalui gotong royong yang biasa saja, yang biasa kampung-kampung kita buat, ataupun setiap aktiviti dalam kampung tetangga, agar ia benar-benar memberi impak transformasi kepada jurang sosial ekonomi negara pada masa ini. Terima kasih, moderator. Saya sebagai warga belia, saya ingin membincang bahawa peranan mahasiswa dan belia dalam bentuk masa depan negara tidak perlu dilihat secara realistik semata-mata, tetapi perlu diseimbangkan dengan realiti politik dan tanggungjawab sosial. Pertama sekali, kita perlu faham bahawa belia dan mahasiswa sering dilihat sebagai simbol idealisme. Kita bawa suara perubahan, semangat reformasi dan keinginan untuk melihat negara yang lebih adil, terus dan progresif. Idealisme ini penting kerana tanpa idealisme, masyarakat akan menjadi pasif dan menerima sebagai ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal. Namun, persoalannya adalah
Adakah idealisme sahaja mencuri? Jawapannya tidak. Dalam perkembangan hari ini, sistem pertahanan negara beroperasi berdasarkan undang-undang, struktur kuasa dan proses yang kompleks. Perubahan tidak boleh secara berlaku secara spontan atau emosional. Jika dia bersuara tanpa memahami diri, suara tersebut mudah dimungkinkan akan dianggap tidak lawan. Sebagai wakil dia, kita perlu membezakan antara bersuara dan bertindak secara strategik. Sifat kritikal tidak bermaksud menolak sepenuhnya sistem, tetapi memahami bagaimana sistem itu boleh diperbaiki dan ulang. Ini termasuk memahami peranan parlimen, dasar awal, proses pengembangan undang-undang, serta kebebasan bersuara yang muncul dalam kerangka perlembagaan. Seterusnya, saya ingin menyebut tentang jurang antara idealisme dan realisme. Ramai dunia berasa kecewa bersuara mereka tidak digunakan. Kecewa ini boleh membawa kepada dua kesan, sama ada berbila yang berlaku betul atau sebaliknya menjadi attitude tidak peduli langsung tentang isu dalam negara. Figur ini akan membahayakan kita. Oleh itu, apa yang perlu kita benda yang bersifat itu berpengetahuan dan beretika. Benda perlu bersedia menerima aspek mahu perubahan menggunakan masa, dialog dan bersama berbagai pihak. Perlu disokong secara fakta, cadangan dasar dan konsep yang realistik. Tanggungjawab sosial bukan hanya tentang turun padang, tetapi juga membentuk sikap kerja sukarelawan masyarakat seperti menolong dalam kemiskinan, pendidikan, kesihatan mental dan perpaduan kaum. Melalui perpaduan ini, beliau bukan sahaja memahami dan kehidupan masyarakat, malah dapat membina empati dan kematangan dalam membuat keputusan. Selain itu, tanggungjawab sosial juga membantu beliau membina kredibiliti. Apabila beliau bercakap berdasarkan pengalaman sebenar itu bersama masyarakat, suara mereka akan lebih diyakini dan suka diperhatikan. Ini sentuhan yang lebih besar dalam masa hidup yang awal. Sebagai kesimpulannya, saya ingin menegaskan bahawa masa depan negara tidak terletak pada idealisme, tetapi realiti politik yang keras, tetapi pada keupayaan beliau dan dalam mengimbangi kedua-duanya tentang tanggungjawab sosial mahasiswa dan beliau bukan hanya pewaris masa depan negara, tetapi pelaku perubahan yang perlu bertindak dengan penuh kebijaksanaan dan teliti. Saya rasa itu sahaja. Baik. Punca yang cukup menyedarkan juga tentang tanggungjawab sosial dari struktur kebebasan. Untuk Profesor Dr. Jika tanggungjawab sosial adalah sebahagian daripada kewarganegaraan yang matang, adakah ini perlu diinstitusikan dalam pendidikan tinggi ataupun perlu dibentangkan kepada mesyuarat Kementerian Pendidikan Tinggi KPT? Ataupun bagaimana kita memastikan bahawa mahasiswa hari ini melihat kerjaya mereka bukan sekadar mencari gaji buta sahaja ataupun gaji semata-mata, tetapi sebagai platform untuk menyumbang kepada keadilan sosial. Berikan macam Profesor sendiri. Terima kasih saudara moderator. Pada pendapat saya, fokus kepada reformasi kurikulum, etika profesional dan pembangunan warga negara. Kriteria merupakan teras utama dalam memperkukuh
masa depan negara. Reformasi kurikulum perlu dilaksanakan secara menyeluruh agar pendidikan tidak lagi terhad kepada pencapaian akademik semata-mata. Sebaliknya, menekankan pemikiran kritis, literasi sivil dan kefahaman terhadap realiti sosial semasa. Pada masa yang sama, penerapan etika profesional harus diberi keutamaan bagi melahirkan graduan yang berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada nilai moral dalam setiap bidang pekerjaan. Selain itu, pembangunan warga negara kritis amat penting untuk membentuk masyarakat yang berani berfikir, mampu menilai dasar awam secara rasional serta aktif mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Gabungan ketiga-tiga elemen ini bukan sahaja meningkatkan kualiti modern insan malah memastikan kelangsungan pembangunan negara yang adil, beretika dan berdaya saing. Itu saja daripada saya, saudari moderator. Baik. Doktor dan juga Puan Syaz, berlawan memberikan pencahayaan untuk memenangkan mahasiswa sekini. Mungkin dalam konteks yang berbeza-beza, kita dapat lihat mahasiswa kini pun orang kata bersaing untuk mendapatkan tempat dalam industri. Baik. Untuk yang berhormat Menteri Muda, saya melihat yang berhormat Tekul melihat kedua-dua bujang daripada panel kita tadi. Satu pandangan terakhir daripada YB sendiri. Kita lihat potensi besar mahasiswa pada masa kini sangat besar. Dalam usaha membina masa depan yang lestari. Apakah komitmen konkret yang kita boleh harapkan dari mahasiswa ini? Daripada kerajaan untuk melibatkan mahasiswa sebagai rangkaian kongsi utama dalam menjayakan agenda nasional negara kita. Bukan hanya sebagai penonton semata-mata, tetapi apa salahnya kalau sebagai perancang dalam industri? Silakan. Soalan yang terbaik daripada moderator, dan juga saya setuju dengan pandangan Puan Saja dan juga Profesor Undang-Undang. Dalam konteks masa depan negara, kolaborasi antara mahasiswa, institusi pendidikan, kerajaan dan industri perlu diperkukuhkan melalui penggunaan platform digital yang strategik dan beretika, bukan sekadar untuk hiburan atau ekspresi emosi, tetapi sebagai ruang pembinaan idea, penyebaran maklumat berfakta dan penghasilan solusi sebenar terhadap isu masyarakat. Pada masa yang sama, negara tidak boleh hanya bercakap tentang potensi belia tanpa pelaporan yang serius terhadap bakat mereka. Kerana bakat tidak berkembang dengan motivasi kosong, sebaliknya memerlukan akses kepada data yang berkualiti, peluang pimpinan industri dan ekosistem digital yang menyokong inovasi agar belia bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi pencipta nilai yang mampu menyumbang secara nyata kepada pembangunan negara. Sebagai Menteri Komunikasi, saya melihat isu ini sebagai satu tanggungjawab bersama. Kita tidak boleh menyatakan belia sepenuhnya tanpa menyediakan ekosistem yang betul.
platform digital perlu dibangunkan dan dikawal sedia dengan baik supaya ia menyokong pembelajaran, kreativiti dan inovasi. Pada masa yang sama, mahasiswa perlu sedar bahawa kebebasan bersuara datang bersama tanggungjawab berfikir sebelum menimba dan bercakap berdasarkan fakta, bukan sentimen. Oh, terasa ke sini panasnya. Sentimen tadi je. Beralih pada sentimen pula. Terus sedikit pasal sentimen. Isu sentimen sekarang buat mahasiswa generasi Z lah, boleh dikatakannya. Sedikit curi sebelah terasa. Maafkan saya kalau aku patah bahasa Melayu. Boleh dikatakan generasi kini sekali dikecam sudah kebal dengan kecaman dunia. Apatah lagi sekarang zaman media sosial dah semua luasa. Generasi sekarang pun menimbulkan kecaman tetapi juga kaya kecaman. Ya, mungkin mereka sudah dibesarkan daripada kecil. Daripada kecil dibesarkan dengan orang kata diberikan gadget. Ya, untuk alihkan perhatian ataupun nak bagi senyapkan mereka buat seketika. Itulah generasi sekarang, generasi teknologi. Tidak macam kita generasi dulu. Kena pantai dengan ceti kuda, kena hanger. Ya, itu yang mendidik kita sebagai seorang insan yang berjaya. Sekarang, kita berada di pentas dunia. Satu perbincangan yang amat bernilai. Kita belajar bahawa idealisme perlu berkelapikkan ilmu dan strategi realitik politik menuntut kesabaran dan kematangan saluran. Dan juga tanggungjawab sosial dalam medan sebenar di mana idealisme itu diwujudkan. Misalnya kita jelas mahasiswa bukan sahaja perlu bercakap tentang masa depan mereka sendiri, tapi perlu membina masa depan itu di lapangan. Saya minta setiap penulis berikan satu perkataan tunggal sebelum kita meninggalkan atau menutup majlis kita pada petang ini. Saya mahu satu perkataan tunggal yang paling berkuasa yang perlu dipegang oleh mahasiswa. Silakan, daripada mana-mana panel sahaja. Okay. Saya sebagai Menteri Komunikasi ingin memberi satu kesimpulan dengan tajuk hari ini. Pada tajuk hari ini memberi kebaikan kepada mahasiswa semata-mata, tetapi untuk mencabar kita semua supaya menilai diri dengan jujur. Mahasiswa hanya akan menjadi aset kepada negara jika mereka mampu mengimbangi idealisme yang baik dan atau idealisme dengan realiti dan menyokong kedua-duanya dengan tanggungjawab sosial yang sebenar. Jika keseimbangan ini dapat dicapai, barulah mahasiswa benar-benar layak menjadi tonggak kepada masa depan negara. Saya selaku Profesor Doktor yang bekerja di universiti, saya rasa mahasiswa ni sangat pentinglah untuk negara kita. Kerana mereka ni generasi yang akan datang yang berpendidikan yang akan mengambil alih tempat kita ini. Jika mahasiswa ini diorang ni juga merupakan anak-anak kita. Jadi sebagai generasi lama kita perlulah mendidik dan memastikan mereka ini menjadi manusia yang berguna, yang bermoral dan mempunyai masa depan yang cerah. Jika mahasiswa ini tidak dididik dengan elok, negara kita mungkin akan menjadi mundur kerana tidak mempunyai individu atau masyarakat yang boleh membawa negara untuk
menjadi lebih maju kerana mahasiswa kita tidak mendapat pendidikan yang baik. Itu saja. Baik. Bagaimana pula dengan saudari Syazal sebagai warga belia ataupun aktivis sosial ataupun indikator yang lebih dekat lagi sebagai ketua kepada mahasiswa sedunia. Silakan. Saya di sini ingin membuat sedikit kesamaan bahawa mahasiswa dan belia bukan hanya pewaris masa depan tetapi pelaku perubahan yang bertindak dengan ilmu, kebijaksanaan dan intelektif. Jika belia hari ini mampu bersuara dengan matang, bertindak dengan strategi dan berkhidmat dengan ikhlas, maka masa depan negara berada di landasan yang terbaik. Itu sahaja dari saya. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan juga Profesor Dr. Mikail dan juga Saudara Syazal di atas di atas sumbangan hujah, idea yang bernas, sebelaku orang kata membuka mata minda seorang mahasiswa. Suara anda adalah aset kepada negara. Suara anda adalah nilai bagi setiap mahasiswa. Suara anda juga adalah emas kepada negara. Gunakannya dengan hikmah, matangkan dengan tindakan. Sesungguhnya masa depan negara bukan menanti tetapi menuntut anda. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri Majlis forum kita pada hari ini. Terima kasih semua.